jika suami si mati ada anak lelaki dan perempuan, adik-beradik si mati boleh campur tangan ke? Jika si mati ada anak lelaki dan perempuan, adik-beradik si mati boleh campur tangan ke? Pada saya, diorang tak terlibat. Kalau ikut faraid, memang adik-beradik arwah dia tak ada kaitan. Cuma jika sebagai contoh, jika masa suami meninggal tu, kalau macam cik cakap ni, hanya tinggalkan anak lelaki dan anak perempuan, mungkin okey lah. Tapi kalau lah kata masa buat urusan pusaka ni, mak ataupun ayah si mati ada, tapi lepas tu benda ni delay, tak buat. Lepas tu mak dan ayah pula meninggal lepas daripada si mati. Yang ini adik-beradik ada bahagian. Cuma itulah nak kena betul-betul lah, nak sahkan dulu, mak dengan ayah si mati ada bahagian ke tak. Kalau kata memang waris hanya contoh isteri dan anak lelaki, anak perempuan, adik-beradik dia memang tak ada kaitan lah.